Kisah duit yang hilang perlahan-lahan. Dulu saya selalu tertanya-tanya kenapa setiap kali saya cuba menyimpan duit mesti tak pernah cukup. Saya dah cuba macam-macam, buat bajet, simpan dalam tabung, simpan dalam bank, tapi akhirnya duit tu hilang juga. Bukan hilang dicuri, tetapi hilang sebab saya sendiri tak mampu tahan nafsu untuk berbelanja. Sampailah satu hari saya terdengar satu nasihat. Kalau anda tidak boleh simpan duit, simpanlah sesuatu yang duit tidak boleh ganggu. Masa tu saya tak faham, tapi saya perhatikan diri saya sendiri. Betul, bila saya simpan duit, saya akan nampak nombor tu dan saya timbul keinginan nak berbelanja. Duit memang buat kita rasa nak lepaskan, nak berbelanja selalu. Tapi bila saya mula simpan emas, semuanya berubah. Emas tak buat saya rasa nak berbelanja, emas tak buat saya nak buka apps bank setiap hari, emas tak pernah buat saya terpengaruh dengan sale. Dan yang paling menarik sekali, setiap kali harga barang naik, nilai emas pun akan turut naik. Duit saya dulu hilang perlahan-lahan disebabkan inflasi. Tapi emas yang saya simpan, perlahan-lahan naik dan lindungi nilai simpanan saya. Saya mula perasan sesuatu, masalah saya bukan tak pandai menyimpan, masalah saya adalah medium simpanan yang salah. Bila saya tukarkan kepada emas, barulah saya nampak hasil dan dari situ saya sedar kalau saya tak ubah cara menyimpan, kewangan saya tidak akan berubah. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh hubungi saya dan jangan lupa share, follow dan juga like untuk info lain tentang emas.